Hari ini, kita akan melihat dengan lebih mendalam bagaimana sebuah syarikat teknologi besar di Asia Tenggara membina dan mengurus model perniagaannya menggunakan bisnes model Canvas secara sistematik dan tersusun. Contoh yang kita gunakan ialah GrabForward, yang merupakan sebahagian penting daripada ekosistem Grab yang lebih luas dan saling berkait antara satu sama lain. Grab bermula sebagai aplikasi teksi tempatan, tetapi dalam tempoh yang singkat, ia berkembang menjadi platform pelbagai perkhidmatan yang merangkumi penghantaran makanan, pembayaran digital, dan pelbagai perkhidmatan gaya hidup yang lain. 1. Segmen pelanggan. GrabForward melayani beberapa kumpulan pelanggan utama yang mempunyai keperluan dan tingkah laku yang berbeza antara satu sama lain. Pengguna individu seperti pelajar dan pekerja pejabat yang mahukan kemudahan, kepantasan, dan fleksibiliti dalam mendapatkan makanan tanpa perlu keluar. Syarikat yang menyediakan makanan kepada pekerja mereka sebagai sebahagian daripada kebajikan atau keperluan operasi harian. Restoran yang ingin meningkatkan jualan dan memperluaskan capaian pelanggan melalui platform digital tanpa perlu melabur besar dalam pemasaran sendiri. Rider atau pekerja gig yang mencari sumber pendapatan fleksibel dengan kawalan masa kerja sendiri. 2. Cadangan nilai. Nilai utama GrabForward adalah kemudahan, kepantasan, dan kebolehcapaian yang tinggi kepada pelbagai pilihan makanan. Pelanggan boleh memesan makanan dengan mudah hanya melalui beberapa langkah di dalam aplikasi tanpa perlu beratur atau keluar dari lokasi mereka. Penghantaran biasanya cepat, sekitar 30 minit bergantung kepada lokasi dan waktu pesanan, menjadikannya sesuai untuk gaya hidup moden yang sibuk. Pilihan makanan sangat luas, merangkumi masakan tempatan dan antarabangsa, serta ditambah dengan promosi menarik yang meningkatkan daya tarikan kepada pengguna. 3. Saluran. GrabForward menggunakan aplikasi mudah alih sebagai saluran utama untuk berinteraksi dengan pelanggan dan memproses pesanan secara langsung dengan cara yang pantas dan mudah digunakan. Laman web rasmi dan platform media sosial digunakan sebagai saluran sokongan untuk pemasaran, promosi, dan komunikasi jenama kepada pelanggan sedia ada dan pelanggan baharu. Platform digital ini membolehkan capaian yang luas, pantas, dan boleh diskalakan kepada berjuta-juta pengguna dalam masa yang singkat, termasuk ke kawasan bandar dan separa bandar. Pendekatan pelbagai saluran ini juga memastikan pelanggan mempunyai fleksibiliti dalam cara mereka berinteraksi dengan perkhidmatan GrabForward. 4. Hubungan pelanggan. GrabForward menyediakan sokongan pelanggan 24/7 untuk memastikan setiap isu dapat diselesaikan dengan cepat dan berkesan tanpa menjejaskan pengalaman pengguna. Program kesetiaan seperti Grab Rewards digunakan untuk meningkatkan keterikatan dan mendorong pembelian berulang daripada pelanggan melalui ganjaran yang menarik. Maklum balas pelanggan melalui penilaian dan ulasan digunakan secara aktif untuk penambahbaikan berterusan dalam kualiti perkhidmatan dan kepuasan pelanggan. Pendekatan ini membantu GrabForward membina hubungan jangka panjang yang lebih kukuh dengan pelanggan mereka. 5. Aliran pendapatan. Pendapatan utama GrabForward datang daripada komisen yang dikenakan kepada restoran bagi setiap pesanan yang diproses melalui platform mereka. Selain itu, yuran penghantaran dibayar oleh pelanggan sebagai sebahagian daripada kos perkhidmatan yang ditawarkan, bergantung kepada jarak dan permintaan. Pendapatan tambahan juga dijana daripada iklan, promosi berbayar, dan penempatan premium dalam aplikasi untuk meningkatkan keterlihatan restoran di platform. Model pelbagai aliran pendapatan ini membantu memastikan kestabilan dan pertumbuhan kewangan syarikat. 6. Sumber utama. Platform teknologi dan aplikasi menjadi tulang belakang kepada keseluruhan operasi GrabForward dan memastikan sistem berfungsi dengan lancar. Rangkaian rider yang luas memastikan penghantaran dapat dilakukan dengan cepat dan efisien di pelbagai lokasi. Kerjasama strategik dengan restoran menyediakan pelbagai pilihan makanan kepada pelanggan dari pelbagai kategori. Jenama Grab yang kuat membantu membina kepercayaan dan kredibiliti dalam kalangan pengguna di seluruh rantau. Kesemua sumber ini saling melengkapi untuk menyokong operasi harian dan pertumbuhan jangka panjang.
7. Aktiviti utama. Pembangunan dan penyelenggaraan platform teknologi memastikan sistem sentiasa stabil, selamat dan responsif kepada keperluan pengguna. Pengurusan rider melibatkan proses rekrut, latihan dan pemantauan prestasi untuk memastikan kualiti penghantaran sentiasa konsisten. Pengurusan restoran merangkumi onboarding, pemantauan kualiti makanan dan hubungan kerjasama jangka panjang. Pemasaran dan promosi dijalankan secara berterusan untuk menarik pelanggan baharu dan mengekalkan pelanggan sedia ada melalui kempen yang berkesan. Aktiviti ini perlu dilaksanakan secara konsisten untuk memastikan operasi berjalan lancar. 8. Rakan kongsi utama. Restoran dan kafe berfungsi sebagai penyedia utama produk makanan dalam ekosistem GrabFood. Bank dan e-wallet menyokong pelbagai kaedah pembayaran yang mudah, cepat dan selamat untuk pengguna. Rider memainkan peranan penting dalam penghantaran dan pengalaman pelanggan secara keseluruhan. Kerajaan dan regulator memastikan pematuhan kepada undang-undang dan piawaian keselamatan makanan dan operasi. Kerjasama ini membolehkan GrabFood beroperasi dengan lebih cekap dan meluas. 9. Struktur kos. Kos teknologi melibatkan pembangunan aplikasi, penyelenggaraan sistem dan infrastruktur pelayan untuk menyokong operasi berskala besar. Insentif rider termasuk bayaran penghantaran dan bonus prestasi untuk memastikan bekalan tenaga kerja mencukupi pada setiap masa. Kos pemasaran digunakan untuk kempen digital, promosi dan kerjasama strategik bagi meningkatkan permintaan. Kos operasi merangkumi pengurusan dalaman, sokongan pelanggan dan kos pentadbiran yang diperlukan untuk kelancaran organisasi. Pengurusan kos yang baik penting untuk memastikan keuntungan jangka panjang. Penutup, model GrabFood menunjukkan bagaimana platform digital moden menghubungkan pelanggan, restoran dan rider dalam satu ekosistem yang saling bergantung dan saling menyokong. Kejayaan jangka panjang bergantung kepada kecekapan operasi, pengurusan sumber yang baik, dan kekuatan rangkaian ekosistem yang dibina secara berterusan.